Kalau tiba-tiba RM5,000 masuk ke dalam akaun tuan-puan, jangan happy dulu, itu mungkin perangkap. Scam terbaru ni masih ramai yang tak sedar lagi. Senarionya macam ni. Tiba-tiba duit masuk dalam akaun tuan-puan, lepas tu ada orang call. Sorry, saya tersalah transfer. Boleh pulangkan ke akaun ayah saya? Nampak macam biasa. Tapi sebenarnya, itu bukan duit dia. Itu adalah loan atas nama tuan-puan. Scammer dah guna IC dan detail tuan-puan untuk apply loan. Bila duit tu masuk, dia suruh transfer balik. Bila tuan-puan buat macam tu, bermakna tuan-puan dah serahkan duit tu kepada scammer. Habis loan tu atas nama tuan-puan. Tuan-puan yang kena tanggung. Dianya hilang. Jika perkara ini terjadi kepada tuan-puan, pertama, jangan panik. Kedua, jangan transfer walau sesen pun. Ketiga, hubungi bank menggunakan nombor rasmi. Dan yang keempat, biarkan bank yang handle. Red flagnya simple je tuan-puan. Duit tiba-tiba masuk dalam akaun bank kita, lepas tu ada orang call, yang ketiga suruh transfer cepat-cepat. Scam sekarang bukan nak ambil duit je tuan-puan. Dia boleh buat tuan-puan berhutang tanpa tuan-puan sedar. Ini adalah pesanan khidmat masyarakat dari saya. Sharekan perkara ini kerana ramai lagi yang masih belum tahu. Semoga bermanfaat.